Jadi bayangan saya sudah sedar 100%. Saya tengok dekat pintu tu bertutup. Macam ada darah dua tangan tu. Jadi saya perhatikan, kenapa ada? Tapi kenapa saya tidak takut? Saya nampak di sebelah saya Halim sudah balik. Tapi benda tu masih ada di belakang. Dia masih ada sebab dia punya serpihan tu yang ujung perut tu melekat di cermin belakang. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Nama saya Azmi Syahril, berasal dari Keningau, Sabah, tapi menetap di Kota Kinabalu. Kisah ni berlaku 20 tahun yang lalu, bertempat di Hotel Perkasa Keningau. Pada waktu itu kami ada melakukan persembahan, jemputan persembahan. Saya merupakan penari masa itu, penari tarian tradisi modern dance. Jadi kami mendapat panggilan lah, tempahan untuk pergi ke Keningau. Memandangkan saya adalah kira tuan rumah sebab saya anak jati Keningau dan jadi saya mengetuailah rombongan tu. Dan kami ditempatkan di Hotel Perkasa Keningau. Jadi sesiapa yang ingin tahu mana Hotel Perkasa boleh Google. Jadi sampai ke tempat tu kami dibagilah bilik. 6 penari lelaki, 6 penari perempuan, 2 pengiring. Jadi kami ada 14 orang. Jadi setiap bilik ada 2 orang lah. Yang perempuan 3 bilik, 2-2-2. Lelaki 3 bilik, 2-2-2. Okey, pengiring 1 bilik. Jadi pada malam tu saya tidur. Saya tidak di bilik kepala 2. Saya tak boleh sebut secara spesifik. Kepala 2. Jadi saya pun tidurlah. Jadi rakan saya tu pun tidur juga sebelah. Rakan saya itu bernama Halim dan dia masih hidup juga sampai ke hari ini. Jadi selepas tu dia cakap dia nak keluar sekejap sebab pada waktu itu dalam rombongan itu dia ada rakan teman wanita. Saya tiadalah. Dia cakap kamu nak sleep, tidur dululah. Saya pergi jumpa kawan dulu. Saya cakap okey. Jadi saya tidur. Hotel itu dia tidak menggunakan aircon yang macam zaman sekarang, iaitu aircon yang melekat di dinding. Tapi airconnya melekat di yang aircon dulu kala punya yang dia tembus bangunan tu. Bukan yang macam sekarang tu yang aircon dulu. Lama tu. Lama tu bang. Lama tu. Ya betul. Aircon tu yang tu. Dan aircon ni bukan di atas yang ceiling, bukan. Aircon tu di lantai, dekat lantai. Jadi saya minum soya bean masa tu. Saya sangat ingat. Saya pun on lampu. Saya pun fikir lambatlah Halim ni balik. Sampailah saya mengantuk kan. Jadi icebox tak ada. Saya simpan soya bean tu di depan aircon dekat lantai. Sebab aircon tu dia menghala ke lantai. Sebab kenapa saya ingat. Saya bangun minum soya bean tu. Selepas tu sejuk sudah kan. Saya terus pening lah. Saya pun terlelap. Saya cakap tak payah tunggu dia lah. Saya pun tidur lah. Saya matikan lampu. Jadi saya cari lampu kan. Tidak ada lampu dim light di bilik tu. Bilik tingkat 2 tu. Kepala 2 lah. Lepas tu saya cakap pasang lampu tandas terlalu terang. Sebab cahaya dia pergi muka saya. Saya pun off lah lampu tandas tu. Saya harap cahaya dari luar. Sebab bilik tu dia mengarah kepada Stadium Keningau, Kompleks Sukan Keningau. Okay? Mungkin ada orang Sabah dan orang Keningau sini dia tahu. Saya pun tidurlah, tidur dan terus tidur. Tiba-tiba saya rasa saya punya selimut tu kena tarik. Kena tarik perlahan. Sebab kan sejuk bilik tu. Jadi saya pun perasan, saya tarik balik. Selepas tu kan dia tarik lagi kan perlahan. Saya tarik balik. Sampailah saya tersedar 100%. Bila saya tersedar 100%, saya nampak di pintu saya nampak ada 2 bekas tangan yang darah tu mengalir macam tu, warna hitam. Jadi saya sangka bila dia mengalir, saya teringat filem Freddy Krueger tu. Freddy Krueger yang pakai kuku panjang tu, yang darah tu dia taruh, dia mengalir. Jadi bayangan saya sudah sedar 100%, saya tengok dekat pintu tu bertutup. Macam ada darah 2 tangan tu. Jadi saya perhatikan, kenapa ada? Tapi kenapa saya tidak takut? Saya nampak di sebelah saya Halim sudah balik. Halim sudah balik. Jadi saya pun tidaklah takut sangat. Saya anggaplah itu mimpi. Okey? Okey. Faham. Okey. Selepas tu saya tidur.
Bila saya tidur balik kan, benda tu berulang. Ditarik lagi. Jadi saya semakin risau lah. Okey, hotel tu dia punya tilam boleh bergerak, tapi kepala katil tak bergerak. Semua benda dalam tu dia kira permanent. Jadi saya memang jenis penakut juga pada masa tu. Jadi saya tolak tilam saya perlahan-lahan ke arah Halim. Saya tolak perlahan-lahan ke arah Halim. Tapi yang saya heran, saya cakap kenapa Halim tidur macam mayat lah? Dia punya kedudukan bukan macam tidur. Dia tidur macam kalau kita orang meninggal ditutup tu kan? Selubung, kita panggil selubung. Ya, diselubungi. Saya cakap kenapa Halim tidur macam ni? Memandangkan saya rakan dia tapi tak pernah tidur sama dia sebilik ke mana, saya anggap itu adalah cara dia tidur. Jadi saya tak kacau lah. Saya pergi tidur dekat dia dan saya rapat-rapat dekat dia tapi saya membelakang. Sebab saya tak nampak benda tu betul-betul dia mengalir. Jadi sampailah ke pagi hari. Okey. Lepas tu saya tanya dengan Halim. Okey. Saya tanya dengan Halim, minta maaf masa tu sudah pagi, lebih kurang dalam 6 di Sabah sini 6.50 dekat jam 7 sudah siang, sudah terang. Saya cakap sama dia, Halim, saya cakap, masa tu kami berjumpa di cafe breakfast. Saya cakap sorry semalam, saya cakap sorry semalam saya tak tolak dan ganggu kau tidur. Terus dia tanya dengan saya, tolak ganggu tidur macam mana Azmi? Saya cakap semalam tilam tu saya rasa ada gangguan. Jadi saya rasa saya tolak tilam tu. Saya takut kamu terganggu. Sebab sepanjang saya tidur, saya lekatkan badan saya dengan badan kamu. Badan saya dengan Azmi semalam saya tiada balik. Uish. Saya cakap semalam saya tiada balik. Saya cakap kamu di mana? Kami main judi ramai-ramai di bilik yang bawa tu, yang ketua rombongan, dan kami main judi, kami main 21 sampai pagi. Lepas tu saya turun, saya tiada pergi bilik. Jadi yang pergi bilik tadi, yang pergi mandi semua bangun tu siapa? Dia cakap saya tidak tahu, saya tidak nampak. Saya memang nampak dia bangun, tapi saya selepas dia sudah sedar, saya membelakang kan. Dia siap dulu, dia pergi breakfast. So masa breakfast 6 pagi hingga 10 pagi. Saya turun 7.30 pagi. Jadi di cafe tu kami terus panggil semua. Saya cakap betul-betul ini bukan mimpi. Saya ingat. Sekali saya tidak senang hati. Terus Halim tanya, betulkah? Dia cakap, saya sudah rasa macam mau demam macam panas badan sudah rasa. Saya pun tanya dia, betul kau tiada balik? Tiada. Saya cakap betul tiada. Patutlah saya nampak dia macam diselubungi itu. Jadi selepas tu saya duduk di sofa lobi tu, saya gatal hati. Saya tidak puas hati, saya pergi tanya di kaunter Hotel Perkasa Keningau. Saya cakap saya mau tanya, bilik kami ni semalam saya rasa ada gangguan. Tapi dia cakap saya tidak tahu bang, saya pekerja baru 6 bulan sini. Saya cakap saya mau jumpa kamu punya manager. Okey, lepas tu manager dia cakap, okey, bilik mana? Saya cakap, tunggu kamu check out. Kami 1 malam sahaja sana selepas persembahan tu kan. Kami akan pergi berbuat persembahan dan kami akan pulang ke Kota Kinabalu. Jarak perjalanan dari Keningau ke Kota Kinabalu lebih kurang 2 jam setengah lah. Okey, selepas tu kami check out semua dan saya jumpa manager tu di luar manager lobby tu. Manager bagi tahu saya, okey, Cik, dia bilang, tu pengetahuan, Cik pernah dengar ke tahun 1988 atau 85 ke 88 dia sebut, ada seorang wanita dibunuh dan disimpan di bawah katil tu. Saya cakap pernah dengar tapi saya kurang pasti. Pernah tak? Saya bilang pernah. Macam pernah saya cakap. Saya punya family cakap, bilik tu lah dia cakap. Yang mana bilik tu pernah ada wanita dibunuh dan juga disimpan di bawah tempat katil yang kamu tidur tu. Jadi saya cakap, terus saya ceritakanlah, Cik sebenarnya bukan kamu saja, dia cakap. Sudah banyak orang komplain tapi pihak sini belum tutup bilik tu. Belum disclose lah, masih bagi untuk tetamu. Saya cakap tiada juga yang diganggu, cuma saya punya selimut ditarik lah. Saya cakap sama saya nampak ada darah mengalir di pintu tu. Tapi bangun pagi sudah tiada. Terus dia cakap, minta maaf lah Cik. Jadi bila saya fikir balikan, saya rasa pertama macam mimpi. Kedua, tapi saya tidak hebohkan benda ni sebab pada tahun itu kita belum lagi guna telefon ni dengan WhatsApp dan juga apalah. Tapi saya simpan benda ni jadi satu pengalaman saya lah, yang mana benda ni memang wujud. Sebab bila saya membelakang dan saya pegang yang diselubungi itu kan, betul-betul dia jasad.
betul-betul yang itulah apa ni, benda yang boleh kita pegang. Jadi saya rasa kalau saya masa itu berani, saya tidak segan. Mungkin juga saya tidak buka muka dia. Sepatutnya tindakan saya itu saya buka muka yang diselubungi itu, tapi saya pun segan, perasaan saya segan kan sebab kawan. Jadi iyalah, itulah pengalaman, saya rasa antara pengalaman yang orang cakap menakutkan lah. Selain daripada yang satu, saya ada 2 pengalaman sebenarnya. Faham, okey. Sebelum kita nak masuk ke pengalaman kedua, kan, Uncle Fium, kan? Korang, ini berada Azmi kita dari Sabah. Keningau tadi bang, Ya, Keningau. Keningau, okey. Untuk korang yang tentera Jembalang kat bawah sambil-sambil mendengar ni kan, dan korang teruskan taping-taping saya nampak ada beberapa nama bantu teruskan taping-taping dan share live ni. Saya rasa menarik dengan kisah Abang Azmi kita ni, sebab kita dapat dengar cerita-cerita benda rare. Salah satunya aircon tadi di awal-awal ke Fium, kan. Dan kawan, tapi kalau nak tahu yang kawan tidur, siapa sini kat bawah yang tidur yang selubung? Iwan, saya sebenarnya macam tu tau. Kau macam tu ya. Kau memang macam tu. Saya memang tidur selubung, geng. Sebab saya rasa saya ada juga kat bawah tidur selubung. Kalau saya tak dapat selubung saya punya muka, saya akan tutup bantal ke kiri kanan kat muka saya. Pastikan dalam gelap. Macam Brother Azmi tadi, dia segan dengan Halim tu. Dia malas lah nak buka. Oh, tak. Kan, dia malas lah nak buka. Cakap, dia biasalah. Sebab jadi macam segan. Dia tua dari saya. Dia berumur dari saya. Dia tua lebih kurang 5-6 tahun. Kalau mungkin dia junior, sudah saya bawa ni buka, lepas tu ganggu dia supaya dia bangun. Tapi saya segan. Yelah bang, dia tua ke daripada abang ke? Tapi masalahnya dia tak dekat situ, dia berjudi bang. Dia berjudi. Dia orang berjudi di bilik yang ketua rombongan tu. Masa di kafe saya tengok mata dorang pun semua pun macam mata yang apa ni, macam mata burung hantu. Saya cakap, kamu tak tidur kah? Dia cakap, dah pergi tempat orang, kita fun lah sikit, pasal tidur. Saya cakap, saya tak fun, ini kampung saya. Oh iyalah. Saya orang Keningau, tempat tu di Keningau, Hotel Perkasa. Yang tanya tadi, dia adalah Hotel Perkasa Keningau. Dia bersebelah dengan Stadium Keningau. Faham. Sebelum kita nak masuk ke cerita kedua, abang, pasal hotel bernama Perkasa ni sebenarnya banyak ke yang orang pernah kongsikan benda seram kat situ? Tak pasti juga, tapi Hotel Perkasa ni setakat ni ada 3 tempat. Satu di Kundasang, Hotel Perkasa Kundasang. Satu di Hotel Perkasa Keningau. Satu Hotel Perkasa Tenem. Dia ada 3 tempat. Dan dia punya reka bentuk sama. Reka bentuk dia sama. Dan kalau saya tidak silap, hotel ni dibina pada tahun 1970-an. Yang wanita tu dia dirogol. Kisah wanita tu 80-an dia dirogol dan dibunuh. Dan selepas beberapa hari barulah, selepas bau tu naik, barulah dia kena tahu yang dia di dalam katil tu kan. 80-an 70-an katil tu masih guna yang ni kan, ada ruangan. So untuk orang-orang Sabah dekat bawah yang tahu kisah dengan Abang Azmi ni, mungkin korang pun pernah lalui di hotel yang sama, ataupun hotel tu berdekatan dengan rumah korang. Untuk viewer, korang boleh komen dekat ruangan komen, okey? So sebelum kita nak masuk ke cerita, abang rasa nak dengar kisah kedua tadi kan? Nak sambung kan, betul? Boleh juga. Okey, yang kisah kedua ni dia berlaku pada April 2015. April 2015 kami ada acara di Tambunan, daerah Tambunan, iaitu antara Keningau dengan Kota Kinabalu, dia tengah-tengah. So perjalanan lebih kurang 1 jam lebih daripada bandar Kota Kinabalu. Okay, jadi kami ada acara dekat sana dan acara tu berakhir pada pukul 10 malam. Selepas 10 malam, kami pun duduk-duduk lagi, cerita-cerita kopi-kopi sampai lebih kurang jam 11.45. Okey, kami menggunakan kereta Land Cruiser yang ada sunroof, yang boleh buka sunroof tu. Okey, Land Cruiser sunroof, dan dalam tu ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang kami.
Okey, 6 orang kami semua adalah petugas dan juga saya yang ketua lah. Dalam 6 orang kami ni, 5 orang tu adalah perempuan. Okey. 5 orang tu adalah perempuan, saya driver dan saya sejalan lelaki. Okey. Dan pada masa itu juga, kalau tidak silap saya, dia adalah hari Jumaat, bukan malam Jumaat. Jadi kami pulang, acara tu setiap Jumaat. Kami pulang, saya kira dalam lebih kurang jam 12 lebih. Tapi saya sangat penat sebab dari jam 8 pagi kami pergi tabunan dan acara sampai lewat malam. Sudah lebih daripada 16 jam saya tidak 30 minit nak pergi KK ataupun 45 minit. Saya ada cakap dengan penumpang, saya cakap ada siapa-siapa yang boleh ganti drive kah? Saya mengantuk lah. Terus diorang cakap saya tidak boleh drive kereta besar, Land Cruiser ni besar, kalau kancil boleh. Yang dua ni pun cakap saya kalau Myvi boleh, Land Cruiser ni terlalu besar. Terus saya cakap kalau macam tu bolehkah kita berehat? Jadi saya cakap kita berehat di kaki-kaki bukit gunung ni, di tepi-tepi, sebab saya tak boleh paksa. Daripada kita punya nyawa melayang, baik kita selamat. Tapi dia cakap, bang, dekat jam 1 dah bang, 12.50 dah. Saya cakap tidak apa, kita matikan enjin, turunkan setiap cermin 1 inci supaya ada oksigen dan kita buka sedikit ini sunroof. Sunroof tu bagi til naik supaya ada sistem perudaran. Kita tidur. Okey bang, so kami berenam tidurlah. Tapi masa tidur tu, saya terhidu sesuatu yang bau hanyir. Tapi saya tak tegur juga sebab inilah saya ni, kalau benda-benda yang saya berkaitan hati ni kan, perasaan tersinggung, saya kurang tegur lah. Makin kuat, tapi saya tidur juga dan terlalu penat saya tertidur lah. Tiba-tiba saya dengar ayam berkokok tu kan. Semakin dia punya bunyi tu kan, semakin dia punya bunyi sangat kuat macam ayam tu di telinga saya. Jadi bila saya terdengarkan dia punya bunyi tu, saya masih sangat ingat bunyinya tu. Lebih kurang dia punya bunyi macam tu bunyi dia. Sampai kan saya ingat dia macam ayam tau. Jadi selepas tu kan, saya buka mata pelan-pelan, saya tengok saya ingat dorang main handphone. Saya tengok semua berlimpang yang menepi tu, limpang menepi yang kan kereta dia yang menepi-nepi, ada yang tidur antara paha sesama dorang. Jadi saya pun kan bunyi apa ni? Semakin bunyi tu semakin tiba-tiba kan lebih kurang dalam less than 5 minit kereta tu, dia punya di atap kereta tu kan, di atas tu bunyi dia macam tu, macam ada bunyi karung guni yang diisi pasir dan mengheret. Karung guni yang kasar diisi pasir batu, heret perlahan-lahan. Dan bunyi tu semakin dekat bunyi tu. Jadi bila saya tengok kan, sekali kan dia sunroof yang bukan yang kan sunroof cermin. Betul. Bila saya tengok kan cermin tu saya til. Sekali saya tengok begini, saya tengok, yang saya ingat betul dia punya mata tu, biji mata hitam, mata dia berwarna merah dengan rambut macam rambut palsu. Tapi darah tu menitis tiada, tapi perut tu saya nampak. Saya terus sorry Abang Azmi kan, minta maaf korang kena beritahu Abang Azmi kalau sebut DARAH tu kan, abang gantikan dengan perkataan sirap boleh? Sirap. Sebab kat TikTok ni dia banyak sangat cekadak bang. Tadi saya dah kena warning dah. Yang tu. Tapi saya ingat mimpi juga, tapi sebab saya nampak berwarna tu lah kan. Berwarna sirap tu. Tak sempat til off, tak sempat kereta punya yang tu kan, yang tempat penyandang belakang tu kan, penyandar tu, tak sempat naik, start engine automatic 100% fresh. Apa yang saya nak lari daripada tempat tu sebab saya memang 100% percaya yang itu adalah yang benda tu.
Saya sempat reverse dan saya jalan. So lebih kurang 5 minit semua terbangun. Sebab saya drive tu betul-betul yang drive panik. Jadi bila saya tanya dorang, dia cakap, bang, ada kami lupa bagi tahu. Saya cakap, tadi kamu ada perasan kah ada benda ikut kita? Tapi benda tu masih ada di belakang. Dia masih ada. Sebab dia punya serpihan tu, yang ujung perut tu melekat di cermin belakang. Jadi saya tanya dorang, dia cakap, kami semua datang sirap. Faham tak? Dorang 5 orang tu datang sirap serentak. Tapi ada yang hari kedua, ada hari ketiga, hari pertama, hari ke-6. Saya cakap patut juga tadi saya terhidu bawah hanyir. Dorang tu lah bulan. Itu. Jadi tapi syukur alhamdulillah juga tidak ada apa-apa. Sebab kalau dia mungkin lidah dia termasuk dalam til tu, itu di luar jangkaan lah. Tapi yang pasti muka dia tu seperti apa yang orang viralkan, itulah muka dia. Yang selalu orang viralkan dengan rambut dia, dengan mata dia bukan putih, dia punya bola mata tu hitam dengan merah. Sebenarnya kan apa yang saya nampakkan, kalau orang tanya saya kan selalu orang tanya, dia adalah manusia, dia bukan hantu. Kalau saya lah, dia punya muka bukan mengerikan seperti hantu. Dia adalah manusia yang saya rasa yang memang menjadi body, yang keturunan, yang dia kena do something untuk dia meneruskan dia punya keturunan tu. Sebab muka dia tu betul-betul muka manusia. Itulah saya rasa antara pengalaman kan yang saya rasa fresh lah, walaupun benda tu 2015, sekarang sudah 10 tahun yang berlalu. Tapi bila lalu di tempat tu memang saya tahu benda ni sebenarnya kan antara satu sebab yang saya kena, mungkin saya tidak percaya benda tu. Kita panggil double B. Saya tak percaya double B tu kan. Tapi bila saya terkena dengan saya sendiri, memang saya rasa benda tu wujud lah. Sebab kenapa saya tak percaya, mana logik kan kepala boleh terlepas dari badan? Benarlah logik, benda tu tak logik lah. Tapi bila orang bagi tahu benda tu adalah keturunan yang mana orang teruskan daripada turun temurun, jadi saya nampak dengan mata hidung saya sendiri. Kemungkinan dia terlepas tu bila kelajuan kereta tu sudah melebihi 100 km, saya rasa dia terlepas sebab dia tidak pautan di atas kereta tu. Tapi masa yang awal-awal saya rasa dia bersangkut dekat spoiler tu. Masa saya jalan 40-50 km. Jadi jalan tu saya rasa ada orang Sabah sini, jalan Tambunan menuju ke Moyok Penampang tu jalannya tak baik. Dia terhentak-hentak sana, dia terus mungkin terbang lah. Jadi saya sampai sekarang masih terfikir-fikir, kalaulah dia termasuk, saya rasa dia mau apa? Adakah dia mau gigit antara seorang di sana ataupun dia mau macam mana? Sebab saya terfikir yang itu sewaktu saya jalan. Kalau dia, sebab kalau saya tidak terfikir tu kan, saya maksudnya sebab bagi saya satu saja. Saya selalu cakapkan antara hantu dengan perompak, mana kamu takut? Saya pilih perompak. Sebab perompak banyak kes membunuh. Hantu belum pernah bunuh orang. Tapi bila ternampak pula yang tu, saya lari pula. Sebab saya takut dia gigit antara 5 orang perempuan tu kan. Sebab anak orang kan. Betul ke tidak? Betul lah. Jadi Dracula pula. Gigi orang. Sebab tu tidak ada kesinambungan. Kalaulah saya ni mungkin berani, saya bukan lagi til, saya buka tu, saya mau tengok apa yang dia berani buat. Sebab dia kepala aja kan. Dia mana boleh lawan dengan kita 6 orang kalau kita pegang kepala dia. Tapi saya takut nanti dia ada impak kepada orang tu. Rasanya lah kan, kalaulah kami 6 orang laki-laki, saya til buka tu. Confirm. Kalau 6 orang laki-laki, dia sini bang. Dia sini. Kalau seorang tu dah berani kan, dia panggil jom, mesti semua akan ikut punya. Dia akan dapat energi yang sama. Confirm. Confirm. Yang takut akan jadi berani. Bila seorang dua dah mulakan kan, dia cakap jom, dia cabar kita kan, jom kita buka. Tapi itulah. Tapi dia tiada gigi taring apa semua macam dalam orang tambah-tambah tokok tambah tu tak. Dia manusia. Dia adalah orang yang berkulit gelap-gelap sikit. Dia punya kulit bukan putih, dia gelap-gelap, tapi yang bola mata putih tu memang sangat merah mereka. Masa dia menengok tu kan, dia betul-betul menengok yang macam dia mau sesuatu daripada kita. Dia tak senyum, tapi dia punya mata tu macam nak terbeliak terkeluar tu.
Tapi itulah saya cakap, bila kalau bolehlah diundurkan, kenapalah saya tak til, saya suruh dia masuk baru pegang rambut dia kan. Sebab jawapan dia kita terima, kita boleh bercakap dengan dia apa dia mau kan. Yang bergantung tu itu betul. Saya sahkan, sebab itu saya nampak sendiri dengan mata saya. Bila saya tengok side mirror tengah tu, dia punya perut tu bergantung. Dia punya Gantung dia punya isi perut tu bergantung. Jadi dari sanalah benda ni saya percaya. So daripada tu saya tidak jalan subuh-subuh seorang sudahlah. Kalau dulu kena tahan kan, saya bilang jangan risaulah, yang kita takut ni perompak, hantu mana pandai bunuh orang. Tapi sekarang dia pandai ikut orang sudah. So nanti kadang-kadang kita panik, so membuatkan kemalangan kan. Kadang-kadang kita tidak panik. Okey, kalau panik tu boleh buat kemalangan. Sama juga kan. Betul. Jadi saya rasa itulah saya punya pengalaman yang saya simpan sampai sekarang, jelas, nyata, yang saya sepanjang hidup lah yang saya lalui. Dua perkara yang memang tidak boleh dilupakan lah. So alam mistik memang wujud. Saya nak tanya sekejap. Okey. Kenapa ni just tanya soalan je Bang, kenapa orang terlalu cakap balan-balan Sabah, Sabah balan-balan? Apa membuatkan dua nama tu kuat sangat bang? Memang dekat ni just tanya je. Sana dekat Sabah memang yang kita ilmu hitam untuk balan-balan tu memang terlalu ramai ke macam mana bang? Hanya omongan kosong je. Tapi benda tu betul bang. Dia sebenarnya tu adalah keturunan. Okey, dulu ada satu kawan, dia punya keluarga, leher dia ada bekas macam terbakar warna hitam. Terbakar warna hitam. Maksudnya macam contoh kan, besi panas simpan dekat leher. Lepas tu dia berbekas kan, tapi dia berwarna hitam. Jadi orang tua-tua dulu cakap, kalau kamu selalu nampak ada orang yang ikat dengan kain di leher, mungkin dia ada keturunan yang kepala dia boleh terbang pada waktu yang dia mau terbang. Tapi bukan tiap-tiap malam. Jadi di kampung selalu diorang simpan bambu. Di cermin diorang simpan kayu pokok ini kasturi yang ada duri-duri. Jadi bila dia terbang dia akan sangkut di bambu, kalau dia masuk dekat pintu dia akan sangkut di di cermin tu, duri tu. Tapi bunyi itu confirm bunyi ayam. Ini saya confirm. Kalau orang cakap kau berani pegang Quran, sangat berani. Sangat berani pegang Quran dan bersumpah. So saya lalui benda ni, it's real life. Sangat berani. Saya melalui. Dari itu kan saya percaya benda ni. So dari dulu saya tak percaya tau bang. Sangat tidak percaya. Tak logik lah bang. Manusia boleh terbang, mana ada. Itu boleh lah kan. Mengarut lah benda tu. Tapi bila orang yang sangat tidak percaya dan kita tiap kali cakap benda ni mengarut, saya diuji. Saya dipernampakkan benda tu depan mata saya. Daripada tu memang saya bukan penakut, tapi saya kena berhati-hatilah sebab, dan bila cakap benda tu saya akan cakap benda tu real. Tapi untuk memastikan bangsa apa tu saya tidak tahu bangsa apa yang ada tu, tapi memang yang di leher ada berwarna hitam. Ada orang di sini yang dia sentiasa pakai kain dekat leher untuk tutup yang kesan leher tu. Dia ilmu tu ni bang. Dia ini adalah ilmu pegangan yang mana turun temurun. Kita panggil keturunan. Selagi dia tidak tinggalkan ataupun ada cara untuk lepaskan ilmu tu, selagi itu dia akan pegang ilmu tu. Faham. Okey, menarik kisah perkongsian daripada brother Azmi kita ni. Betul. Kan sebelum kita nak masuk ke bahagian pengajaran, kita memang kurang untuk bercerita orang-orang Sabah, orang-orang Borneo yang membuatkan Iwan tertarik bila dia orang menyampaikan sesuatu cerita. Macam contoh sebelum ni Abang Ali ni jujur daripada Ustaz Iwan. Mungkin Akak Puyum tak tahu ataupun korang kat bawah. Untuk saya tertarik untuk mendengar cerita daripada Borneo ni sebab bahasa lorak diorang keluar tu, dia macam baku-baku tu, dia jadi macam cerita tu betul lagi kuat bagi saya kan. Kuat, jadi macam strong dengan bahasa-bahasa baku tu, lorak-lorak tu. Dia seronok dengar. Tutup Iwan lah. Okey, kita nak masuk ke bahagian pengajaran. Tapi sebelum tu, korang yang mendengar bawah ni, siapa yang ada cerita, tolong queue saja di bahagian bawah ni, ruangan untuk naik kotak ni. Setiap cerita ada pengajaran. So Abang Azmi bagikan pengajaran untuk kita semua yang mendengar dalam bilik gelap ni secara ringkas, untuk cerita pertama tadi dan juga cerita kedua.
Okey, Abang Azmi. untuk kisah yang cerita pertama ni bagi saya, kalau kita sudah terkena macam cobaan untuk seperti saya sudah kena tarikan dan saya sudah sedar 100%. Saya yakin saya sedar, kalau tak sedar saya tak tolaklah katil tu lekat dengan rakan saya Halim tu. Berarti saya sedar, dan bila bangun pagi katil tu bercantum. Sah bercantum. Jadi pengajaran yang saya ambil sepatutnya saya gerakanlah bagi bangun. Halim sepatutnya itulah tindakan saya untuk memastikan rakan saya itu adalah rakan yang sebenar. Syukur alhamdulillah pada masa itu tidak ada apa-apa yang berlaku, cuma kena cuba. Sebab saya ni sebenarnya bila orang tua bagi tahu tentang mistik-mistik ni, saya akan cakap jangan mengarut. Jangan mengarut. Sebab saya dulu belajar sekolah agama, saya dari sekolah agama 1, lepas tu khatam Quran, lepas tu sambung sekolah agama, sekolah Arab. So bila benda-benda yang mengarut ni saya akan tegaklah. Jadi itulah bila pengajarannya, bila orang tua bagi bagi peringatan, jangan kita sangkal lah. Saya banyak menyangkal bila ayah saya bagi peringatan, saya cakap janganlah merepek, janganlah, benda tu tak betul. Sebab mungkin saya belajar agama kan. Tapi bila diuji, saya rasa baru saya percaya benda ni wujud. Itu yang cerita yang pertama. Cerita yang kedua pula, bila ada yang semula saya cakap tadi ada bau hanyir kan. Okey, pengajarannya sepatutnya tindakan saya bila saya terhidu pada minit-minit awal, saya terhidu bau hanyir, saya terus tegur. Sepatutnya saya ambil tindakan tegur. Mau tanya, maaf, sini siapa-siapa yang ada datang sirap. Kita cakap macam itulah kan. Jadi bila ada, sepatutnya tindakan saya terus gerak. Kena gerak. Jangan stay. Sebab tempat tu hutan. Hutan tebal. Siapa orang Sabah sini dia tahu jalan Tambunan dan pergi Penampang Moyom. Hutan tebal, tidak ada lampu. Sangat gelap. Okay. Jadi kesilapan saya, pengajaran saya adalah saya tidur terlalu penat dan diuji. Dan juga benda-benda yang saya kena uji untuk kedua-dua kisah ni adalah benda yang saya tidak percaya. Jadi bila saya tidak percaya, benda itulah yang saya diuji, diperlihatkan dengan mata sendiri, bukan dalam mimpi. Jadi harap-harap selepas ni kalau ada yang tidak percaya benda-benda halus ni, sebenarnya benda-benda halus ni memang wujud. Dia terpulang bila dan di mana saja dia akan muncul. Tapi setakat ni tidak pernah lah saya kena yang sampai terjejas kesihatan atau sampai ada pergelutan, tidak ada. Cuma dia wujud secara real di alam yang nyata, bukan lagi mimpi. Saya rasa itu saja. Faham, ini cerita daripada Abang Azmi kita. Abang Azmi, sebelum Abang nak turun, boleh tak Abang cakap sekarang, untuk Abang kan first time dalam Bilik Gelap ni untuk bercerita. Untuk korang semua, berada Azmi ni kan Kak Fium, ni kali pertama. Ya. Betul, pertama. Kali pertama. So, abang tolong war-warkan kalau ada orang Sabah kat sini, korang ada cerita, jangan malu untuk bercerita, kongsikan pengalaman. Mungkin abang tolong cakap sekejap orang Sabah. Untuk version logat Sabah pun boleh bang? Boleh. Ajak dia orang. Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang ada di Kota Kinabalu atau seluruh Sabah yang ingin berkongsi cerita lah. Jangan kamu malu-malu, jangan segan-segan. Yang penting cerita itu benar, nyata dan kamu melalui pengalaman sendiri. Okey, sebab di Sabah ni banyak tempat-tempat yang selalu orang kena, terutamanya jalan-jalan shortcut yang menuju ke Ranau, menuju ke Tawau dan mana-mana tempat. Saya rasa ruangan ini bagus untuk kita kongsikan. Yang penting cerita itu bermanfaat dan boleh kita kongsikan menjadi teladan untuk kawan-kawan kita dan pendengar dan juga yang melihat video BTT itu nanti. Jadi saya harap rakan-rakan Sabah, kamu orang jangan malu-malu bah. Kita juga bah ini. Jadi inilah ruangan yang best. Okey? Kasih jadi Aramaiti. Ya. Kita dah macam kupi-kupi go lah saya dengar. Abang punya suara. Kan mak ada Abang Azmi kita, dia nak bagi orang Sabah, orang Borneo jangan malu untuk kongsikan. Sebab saya tahu sebab orang malu untuk lorak dorang malu. Ya betul. Kita Sabah ada, Sarawak pun ada juga baru ni yang Abang Rex kan. Itu daripada Sarawak tu. Sabah kurang. Tapi okey lah. Sabah kurang. Dan ini perkongsian daripada Abang Azmi kita. Jadi okey korang.
Terima kasih host, terima kasih Akak Perfume dengan Bilik Gelap. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi ya. InsyaAllah. Thank you semua. Thank you. Sama-sama. Support. Salam. Kisah-kisah seram dan misteri di Bilik Gelap.